Baik, kita dah siap dah buat pemasangan untuk shower ni lah kan. Okay, intake kita guna daripada supply masuk direct sebelah kanan. Kemudian source daripada sebelah kanan ni masuk dekat incoming water heater. Out daripada incoming water heater akan masuk sebelah kiri. Sebab apa? Dia punya valve yang dekat sini, bila kita buka habis, dia akan block water daripada sini. Dia akan release sebelah sini. Untuk model yang kita ambil ni, dia datangkan dengan LED. Saya buka Dia datangkan dengan LED. Macam mana lampu indikator ni boleh menyala? Di dalam ni dia letak dynamo, yang mana dynamo tu berpusing apabila air tu flow. Dia akan ada dan tak perlu tukar bateri ke apa ke, tak payah. Dekat sini ada indikator, yang mana indikator ni dia berubah daripada warna hijau, biru, merah. Yang mana merah tu air sangat panas. Dan kalau kita tengok suhu dekat sini, memang suhu air yang sebenar yang keluar. Sebab apa? Kita dah tutup terus sini, memang masuk direct pada water heater. Jadi water heater sekarang 37. Air yang panas ni dia akan ikut flow sini, masuk sini, keluar sini 37 darjah Celsius. Kita naikkan kat sini sampai 50. 55 maksimum. RCD tuan-tuan, 50 maksimum. Tengok kat sini, dia akan pelan-pelan naik punya suhu dah. Cuma kelemahan satu je. Kelemahan dia apa dekat sini? Dia merah sebab yang terlalu panas. Kelemahan dia cuma satu je, disebabkan dia letak dynamo kat dalam. Pressure air walaupun kuat, dekat sini dia tak jadi memancut. Sedangkan tekanan air memang kuat rumah ni, memang kuat gila. Walaupun pipe ni buka, tekanan air memang kuat. Kalau ikut dia memang kuat. Memang kuat tekanan air. Tapi dia tak boleh disebabkan dalam tak ada dynamo. Jadi apa yang kita akan buat nanti, kita akan tambah lagi satu device water pump dia. Lebih kurang dalam RM50 ke. Kita akan letak kat sini. Kabel tu kita akan linkkan sekali dengan yang atas. Jadi setup kita buat. Ada. Jangan ingat beli benda tu ayat terus padah dah. Ni kena piping bagi cun. Ni setup yang kita buat. Untuk 2 unit semua kita buat macam ni. Cantik. Lepas ni orang nak mandi yang panas semua dah ada. Bila panas sangat dia naik warna merah. Dia naik warna merah tu. Lepas tu kalau kita nak beralih kepada air sejuk, kita naikkan sini. Kita tutup terus valve sebelah air panas. Kita release valve sebelah air sejuk. Dia punya tu ni sekarang ni air sejuk yang masuk. Sejuk lah. 37. Cantik. Semua dah function. Ni untuk mix sebenarnya apa dah. Air kuat bukan tak kuat. Tapi disebabkan device dalam ni dia mengganggu, dia jadi macam rintangan untuk air tu flow. Tetap bahagian atas ni slow. Jadi kita akan tambah pump kat sini. Kemudian overall setup yang kita buat ni dah habis lebih kurang dalam 200.5. Kalau beli water pump saja selalunya dalam 300-400 lah. Tapi ni kita beli standard punya RM50 ke RM80 tak ingat. Yang ni pun lebih kurang dalam RM80. Jadi 88 dah ada 160. 160 campur dengan piping kita buat tu plus minus dalam 200-200. Barang tu dapat sekali protection. Terima. Minat beg kuning.